Okey. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini kita berada di Gemas, Negeri Sembilan ya. Tu dia. Stesen kereta api Lama Gemas. Ya, kita dah sampai. Sini memang orang kata apa? Kalau stesen kereta api ni memang sini memang famous lah. Stesen kereta api ni. Stesen kereta api ni famous lah. Abang askar yang dulu kerja askar ke apa lah, sini tempat top kalau nak turun kereta api. Macam dekat Keluang. Stesen kereta apinya macam dekat Keluang. Stesen kereta api apa? Keluang lah, Bandar Keluang tu yang saya pernah pergi. Ni dia. Ini orang yang lahir era 70-an, 80-an ni tahulah tempat ni. Stesen kereta api macam mana. So ni parking kereta. Kita masuk parking dulu. Sebelum apa-apa kita nak masuk tengok apa yang ada dekat dalam stesen kereta api Gemeh. Kenapa dia parking kereta macam tu? Parking elok brother. Parking kereta tak masuk parking lot. Okay. Kita dah ada. Inilah dia stesen kereta api lama dekat Gemas. Betul-betul ada KFC lah. Gemas 1906 dah 100 tahun lebih. Dalam ni dia ada kafe, ada macam-macam lah. Ini dia kereta api Limau Kasturi. Limau Kasturi ni rasanya yang train Gua Musang dulu ni, yang lagi nak ke Dabung, ke Kuala Kerai. Ni kepala gerabak Limau Kasturi 22131. Tak tahulah saya bayar ke tidak tempat ni. Gerabak macam gerabak Citelun, macam Citelun Ranger punya gerabak ni. Jom sana ada kedai makan, ada kafe, ada apa semualah. Lebih kurang dekat Keluang lah, Keluang Railway. Tapi nampak besar sikit. Lebih kurang lah, lebih kurang. Gerabak Limau Kasturi. Tengok rel kereta api lama kayu, besi. Ni kereta api lama. Dalam kepala gerabak. Sekejap lagi lah, tengok macam mana kita nak masuk. Ni gerabak kereta api Lone Ranger. Boleh masuk ni, free. Tak payah bayar tiket Boleh masuk free. Tapi panas dia dalam ni. Tapi ada kipas lah. Kipas macam kipas apa? Kipas USB tu lebih kurang. Ada lampu, ada meja. Macam cerita Lone Ranger punya kereta api. Yang Lone Ranger Johnny Depp berlakon tu, yang dia duduk dalam gerabak.
macam ni lah gerabak. Ini gerabak era-era 1990, 18, 19 dulu kot. Ini mungkin train yang ada, yang zaman dulu punya ada macam kafe, macam kedai kopi kat atas train. Steering ni tak tahulah, ni biasa ni kereta api jenis macam ni untuk maintenance lah. So inilah stesen Gemas yang sangat glamour lah, era-era 90-an, era-era dulu-dulu punya. Nak cakap pun tak tahu juga, sebab kita zaman ni yang kereta api ni zaman era British lagi. Ni dia suasana dalam gerabak kepala kereta api lama, macam-macam. Betul tak tahulah. Ni stop, button apa tak tahu ya. Ini bahagian-bahagian enjin dalam kereta api ni lah. Tak sure lah kalau ni yang nak masuk dalam sempit kan. Lantai ni memang besi. Okey, jom kita keluar. Okey, sini lah apa nama gerabak-gerabak kereta api yang ada kat sini lah. Ni benda ni dia letak, dia jadikan stesen lama sebagai muzium lah. Muzium. Ni gerabak, antara gerabak-gerabak yang ada. Yang hijau ni gerabak kayu ni. Yang gerabak besi ni buat bubur barang lah, apalah macam-macam lah. Yang kuning ni untuk maintenance, biasanya maintenance ni. Itu gerabak Lone Ranger punya. Ini dekat sini ada stesen kereta api Gemas. Batu Dua Ketul. Tu dia kereta api ETS lalu Gemas, stesen Gemas mercu tanda, dan di ujung sana tu adalah mercu tanda stesen kereta api Gemas, batu besar Dua Ketul. Tu landasan baru lah, landasan baru. Dan juga yang sana tu stesen baru, ya, stesen baru kereta api Gemas. Sekarang ni dah ETS lah, dah jadi ETS. Okay, kita tengok apa benda kat sini ni. Ni parking kereta stesen baru lah. Sana tu kafe lah, kedai makan ujung sana tu. Ini stesen baru Gemas. Stesen lama dah tak pakai lah, sama macam Keluang je lah. Okey, ni yang batu tadi saya tunjuk tadi tu. Mungkin ni mercu tanda lah.
Mercu tanda dekat stesen kereta api Gemas museum stesen kereta api ni. Ada dua batu besar macam ni, dua batu, dua ketul ni kat sini. Ni mercu tanda stesen kereta api. Mungkin dah beratus tahun batu tu ada kat sini. Mungkin dah kan. Sebab ni jalan lama ni, jalan kereta api lama ni. Ni dah tak pakai dah. So sekarang kita berakhir di sinilah. Okay, kita jumpa lagi. Okay, bye.